Boleh. Keraikan Haji Azhar Osman namanya. Motor besar Superbike memandu laju lebih 130 km di lane laju. Okey. Apa tindakan? Okey, soalan yang kedua, motor berkonvoi memenuhi jalan. Marshal di kalangan mereka berlagak seolah-olah pegawai trafik. Marshal ni ada kuasa ke? Ada kuasa ke Marshal ni? Tak ada. Dalam undang-undang tiada Marshal yang private use. Hanyalah bukan Marshal tetapi guide yang dipanggilkan polis trafik atau Jabatan Pengurutan Jalan. Yang lain tidak ada. Okey. Jadi konvoi yang menggunakan jalan besar yang menggunakan setengah jalan macam semalam hari ni hari wanita. Ada banyak wanita menunggang motor besar. Memang ramai saya tengoklah kan. Mata dan saya tengok. Tapi cara dia menunggang tu saya ingat kalau boleh ajar sikit lagi bagus lah kan. Tapi tak apa, mungkin mereka lagi bijak kan. So tak apa, bagus untuk mereka. Kerana vibration on the bike, dia akan berikan satu exercise yang bagus. Yang keduanya, saya ingatkan juga kepada yang kat luar sana kan, bila menunggang ni mesti ingat man and machine, two will make it, one will to make right decision on time. Dia tak kira Superbike ke apa, kalau mandu 130 tu kira salah lah tu. Salah. Tetapi macam mana nak tangkap dia? Soalannya macam mana nak tangkap dia? Okey, Haji dia punya nombor plate pun ada kala macam tak ada. Susah ya. Pandai juga ya. Jadi dia lepas kata orang Melayu kan. Orang Melayu kata lah. Mereka kata pandai-pandai tupai melompat, masuk kandang juga.